A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bertemu di pagi penuh barakah ini untuk kita teruskan topik berkaitan dengan i'jaz Al-Quran, dan hari ini insya-Allah kita akan lihat contoh i'jaz at-tashri'i dalam Al-Quran. Maknanya hari ini bila kita dah pergi kepada contoh i'jaz tashri'i, tuan-tuan puan-puan sekalian telah pun mempelajari apa itu maksud i'jaz tashri'i. Yang mana i'jaz tashri'i adalah kita akan melihatkan bagaimana Al-Quran menzahirkan mukjizat-mukjizatnya dari aspek syariat, iaitu dari aspek undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan telah diperintahkan untuk kita ikuti dan untuk kita lakukan dalam setiap perbuatan kita dalam kehidupan. Jadi untuk kita lihat bagaimana i'jaz tashri'i ini, sedikit recap baliklah sedikit yang mungkin tuan-tuan perempuan dah belajar pada minggu sebelum ni, yang mana i'jaz tashri'i ini apabila kita mengkaji tentang undang-undang, hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada umat manusia, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah undang-undang yang berkaitan dengan akidah, yang mana akidah ini kita lihat di sana ada hukum hakam dalam akidah, hukum haram, contoh apa? Contoh haram mengamalkan sihir, haram bertemu dengan bertemu dengan dukun-dukun untuk meminta bantuan untuk sembuhkan daripada penyakit, yang mana dia berkait dengan aspek akidah. Maknanya dengan kita jumpa bomoh, dengan kita mengamalkan sihir, maknanya kita telah meminta kepada selain daripada Allah, maknanya kita telah mempersekutukan Allah. Banyak lagi lah aspek akidah ni, yang mana aspek akidah dia mencakupi rukun Islam yang 6. Kita tak percaya pada Allah, kita tak percaya kepada Rasul, kita tak percaya pada kitab Al-Quran, kitab-kitab sebelum ini, kita tak percaya kepada salah seorang daripada nabi ataupun malaikat, kita menolak takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua ini di bawah hukum hakam yang berkaitan dengan akidah. Jadi maka i'jaz tashri'i ini maknanya kita akan melihat bagaimana hukum hakam yang Allah letakkan dalam akidah itu mesti jelas difahami dan mesti dilakukan dengan cara yang betul, iaitu dengan melihat, kena belajarlah aspek akidah dalam aspek hukum hakam yang berkaitan dengannya. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek fiqh. Yang fiqh ni yang kita selalu cakna lah, yang kita selalu perhatikan, yang kita selalu concern kan. Fiqh ini melibatkan bagaimana cara ibadat kita. Fiqh berkaitan dengan cara ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara solatnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana tunaikan haji, bagaimana cara kita dalam hukum-hukum hudud, dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan pemakanan, dalam berkaitan dengan semua apa yang berkaitan dengan amali perbuatan kita, maka dia di bawah aspek fiqh. Maka di sini kita lihat mukjizat Al-Quran apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan cara hidup yang sempurna dalam syariat undang-undangnya. Kita lihat bagaimana dalam bab fiqh kita dimulakan kan, kita dimulai dengan perbahasan tentang hukum taharah, kepentingan menjaga kebersihan, solat, kemudian ada puasa. Bagaimana puasa tu kita lihat ada mukjizat-mukjizatnya daripada aspek kesihatan, aspek kesejahteraan. Bagaimana solat itu juga memupuk disiplin yang baik pada diri. Bagaimana dalam ibadat haji, dan bagaimana dalam cara kita makan, bagaimana dalam pergaulan kita seharian. Maka itu adalah di bawah aspek fiqh. Maka
apa sahaja yang Allah perintahkan pada kita dari segi hukum hakam fiknya, semua adalah yang terbaik, adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Dan aspek yang ketiga adalah aspek akhlak. Aspek akhlak ni adalah satu aspek yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dua aspek tadilah aspek akidah dengan aspek akhlak ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita banyak concern tentang kita nak jaga ibadat kita, tapi kadang-kadang dari aspek akidah tadi contoh dia tak jaga. Contoh dia macam mana bila dia pergi jumpa bomoh, dapatkan perubatan, lepas tu suruh bawa pengerasnya, bawa apa yang diminta oleh bomoh tu, lepas tu dia minta kita puja, tiup ni, tiup tu. Maka itu maknanya walaupun kita jaga solat, walaupun kita jaga kita punya ibadat kita, tapi kalau kita akidah tak betul lah juga. Maka kita kena jaga aspek akidah. Aspek akhlak ni pun satu perkara yang kita concern, sebab apabila Allah Subhanahu Taala mensyariatkan kepada kita supaya berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Jangan kita mengumpat, jangan kita memfitnah orang. Haram hukumnya kita melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dia ada aspek syariat di sini daripada aspek bagaimana attitude kita dibentuk dalam Islam. Sebab tu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah suruh kita buat baik, abaikan orang-orang yang melakukan yang cuba melakukan kejahatan pada kita, tinggalkan mereka, jangan kawan dengan orang-orang toksik. Maknanya di sini kita lihat bagaimana aspek akhlak, kita tunjukkan akhlak yang baik, kita bantu orang susah, kita banyak sedekah, beri senyuman. Itu semua adalah dari aspek akhlak, attitude yang mungkin kita tak nampak, ataupun kita tak nampak dia punya kepentingannya seperti kepentingan aspek fake. Tapi dalam ijaz tasyri'i ni dia meliputi tiga perkara ni. Jadi nak jadi seorang mukmin yang baik, akidahnya mesti jelas. Akidahnya mesti betul. Daripada aspek 6 rukun iman tu semua dah sempurna. Maknanya tak ada satu pun yang diabaikan atau yang dia tidak percaya. Kemudian aspek fiqh seperti mana yang kita ketahui, solatnya, buat amalan-amalan sunatnya seperti solat nawafil, seperti qiyamul lail, seperti baca Quran. Dalam masa yang sama juga kita mestilah menjaga akhlak kita dengan baik, jaga hubungan jiran kita dengan baik, jangan gaduh dengan orang, jangan buat fitnah pada orang, jangan mengumpat orang. Jadi bila kita dah meliputi semua ni, maka jadilah kita seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam hukum syariat kan, hukum undang-undang ini mencakupi aspek akidah, fiqh, akhlak. Maknanya dia komplit melihat di kita punya sistem kepercayaan kita, amali tubuh badan kita seharian, dan juga attitude kita, perwatakan kita, pembawaan kita mestilah pembawaan yang baik. Dia semua adalah untuk merealisasikan maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5. Saya rasa tuan-tuan perempuan dah belajar sebelum ni, untuk menjaga agama kita, untuk menjaga nyawa kita, untuk menjaga akal, untuk menjaga nasab keturunan kita, dan untuk menjaga harta kita. Jadi saya tak nak cerita panjang, kita terus masuk kepada perbahasan tentang contoh-contoh tentang ijaz at-tasyri'. Kita tengok dari sebelum kita masuk pada contoh, kita lihat kenyataan ini. Al-Quran dia mengandungi hukum-hukum yang bukan hanya untuk melihat ketaatan hambanya, tetapi juga bertepatan dengan fitrah manusia, menjaga maslahat dan mengandungi hikmah duniawi dan ukhrawi. Dalam kenyataan ini kita faham bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, daripada aspek akidahnya, daripada aspek akhlaknya, daripada aspek fiqahnya, semua tu memang kita faham dia adalah, kalau kita ikut, dia adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memang perintahkan kita kena ikut. Sebab kita nak jadi hamba yang taat. Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jadi level hamba dia mesti ikut apa kata
Tuhannya, apa kata tuannya. Jadi kita kena ikut, dan bila kita ikut, kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat apa yang kita ikut itu sebenarnya dari satu aspek yang utama, kita taat pada Allah. Tapi dari aspek yang kedua, apa yang kita ikut, apa yang Allah perintahkan, dia bertepatan dengan fitrah manusia. Dia bertepatan dengan maslahat kita, kesejahteraan kita di dunia ni. Belum lagi cerita ke akhirat masuk syurga. Dekat dunia kita tenang, di dunia kita bahagia, di dunia kita sejahtera. Cuba kita lihat apabila kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita apa? Allah perintahkan kita berbuat baik kepada manusia. Jangan menzalimi manusia. Bila kita tak menzalimi manusia, jadi kehidupan kita tak ada musuh di mana-mana. Kita nak pergi di serata dunia pun kita tak ada masalah sebab kita tak ada musuh dengan orang. Tapi bila kita menzalimi orang, kita tidak menjaga hubungan kita dengan manusia dengan baik, maka kita pergi sana, kita nampak dah rasa ketat dada, pergi sini ketat dada. Jadi dekat sini kita lihat bagaimana apa yang Allah perintahkan, dia mesti mengandungi maslahat dunia pertama, dan akhirat itu adalah ganjaran yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nanti. Jadi kesempurnaan syariat Islam yang Allah perintahkan kepada kita nanti, kita akan lihat syariat dan kesempurnaan ini dia boleh dilihat daripada aspek ilmu moden. Bukan sekadar bila Allah kata Allah perintahkan kita solat, Allah perintahkan kita berpuasa. Maknanya kita taat dan kita lihat, oh nanti bila kita taat nanti ganjarannya di syurga. Of course, memang ganjarannya di syurga. Tapi kehidupan di dunia kita juga sejahtera. Sebab tu kita lihat apa yang Allah perintahkan bila dikaji oleh ilmu-ilmu sains moden hari ini, semua membuktikan apa yang Allah perintahkan ada dia punya hikmah yang terbesar. Yang itu yang kita akan lihat nanti dalam contoh-contoh yang kita akan kupas secara secara nak kata boleh teliti tu tak mampulah saya nak telitikan. Sebab apa? Ayat hukum dalam Al-Quran ada 900 ayat. Kalau kita lihat, ada sebahagian ulama kata ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ni maknanya ayat-ayat yang berkaitan dengan i'jaz tashri' ini ada 500 ayat. Ini kebanyakan ulama kata 5 hingga 600 ayat. Ada yang sampai 900 ayat, dan ada juga pandangan kata ayat-ayat hukum, ayat-ayat tashri'i dalam Al-Quran ada 1000 ayat. Jadi hari ni kita ambil sikit saja daripada apa yang kita dapat kongsikan bersama-sama. Tapi ini adalah satu pembukaan dan dia adalah satu pintu baharu untuk tuan-tuan puan-puan. Selepas ni boleh buka, explore lagi, baca Al-Quran, baca tafsir, tuan-tuan puan-puan akan nampak Masya Allah semua yang Allah perintahkan. Bahagikan je nanti. Kita categorise bila kita baca ayat ni, oh yang ni berkaitan dengan akidah. Oh sebab tu Allah kata begini. Sebab tu kita kena follow begini. Oh yang ini berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan praktikal amali kehidupan kita, gaya hidup kita. Oh yang ini berkaitan dengan perbuatan kita punya attitude kita, akhlak kita. Maka dia cover semua sekali. Maka di situ kita lihat Allah Subhanallah betapa indahnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan, syariatkan kepada manusia. Jadi yang pertama kita akan lihat hari ini contoh i'jaz tashri' ini apabila dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang bab kebersihan, bab taharah. Bukan 1-2 ayat, banyak ayat yang Allah ceritakan tentang taharah, tentang kebersihan. Jadi kat sini saya petik beberapa ayat sahaja. Antaranya ayat daripada surah Al-Maidah tentang kewajiban kita untuk bermandi hadas. Bermandi hadas ni hadas besar lah. Allah nyatakan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Maknanya Allah kata jangan orang yang sedang dalam keadaan junub dia menghampiri tempat-tempat suci. Mana tempat suci? Tempat suci adalah masjid, memegang Al-Quran atau melakukan ibadat-ibadat yang memerlukan kepada kita bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi sebenarnya bersuci ini adalah satu tuntutan dalam Islam, dan kita lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu contoh tauladan yang sangat baik dalam kebersihan. Kita lihat Rasulullah dia seorang yang sangat pembersih.
Kalau kita perhatikan Rasulullah sebelum wafat dia pegang sugi lagi, kan, dia nak bersugi, dia nak apa tu, maknanya concernnya kepada kebersihan. Bahkan Rasulullah kata kalau aku tak susahkan umat aku nak je suruh setiap kali solat bersugi dulu. Maknanya bersugi itu dalam konteks kita hari ni membersihkan kita punya rongga mulut kita lah, membersihkan gigi kita supaya apa, kita cakap pun apa tidak membawa apa mudarat kepada orang lain dengan bau dan sebagainya, kan. Kemudian dari satu aspek yang lain ataupun ayat yang lain, bagaimana Allah Subhanahu Taala menghubungkan antara ibadat kita dengan kebersihan apabila Allah Subhanahu Taala menyuruh umatnya apabila nak mengerjakan solat mesti berwuduk dulu. Dalam wuduk kita lihat ayat wuduk Allah Subhanahu Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salah, wahai orang yang beriman apabila kamu nak mengerjakan solat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, hendaklah kamu membasuh muka kamu. Okey, perhati muka kamu, wa aydiyakum, dua tangan kamu sampai al marafiq, sampai siku. Kemudian apa? Wamsahu biruusikum, basuh kepala kamu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua-dua kaki kamu sampai buku lali. Lepas tu Allah kata apa? Wa in kuntum junuban, kalau kamu berada dalam keadaan junub, maka fattahharu, Allah kata fattahharu, maka mandi, basuh, bersihkan diri kamu. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita jaga kebersihan. Kalau ada air kita guna air, kalau tak ada air kita jaga juga kebersihan dengan kita bertayamum. Jadi semua benda ni kita lihat daripada aspek moden, dia punya signifikan yang sangat besar. Contohnya kan, dari aspek saintifik kita lihat kenapa perlu bersihkan diri, kenapa perlu mandi, kenapa perlu basuh tubuh kita. Dia sebenarnya akan mengurangkan risiko jangkitan kuman dan virus. Kemudian apabila kita mandi, khususnya orang yang dalam keadaan junub, bila kita mandi, kita akan mendapat kesegaran. Daripada lepas junub, kalau tak mandi dia akan rasa macam apa? Rasa letih. Maka apabila disyariatkan selepas dalam keadaan junub mandi, maka dia akan memberikan kesegaran kepada tubuh badan, menyegarkan peredaran darah, meningkatkan kesihatan kulit dan mental. Subhanallah, ini adalah kajian-kajian yang dijelaskan tentang kenapa kena jaga kebersihan. Dan kita lihat hari ini pun kebersihan ini memang diberikan satu perhatian yang sangat sangat dalam lah, dalam zaman yang banyak virus hari ini, banyak masalah kesihatan, banyak penyakit-penyakit dulu tak ada, sekarang ada, kan. Sebab apa? Manusia dah kurang jaga kebersihan. Ada penyakit tangan, kaki dan mulut, ada penyakit yang berkaitan dengan virus, kan, apabila kita tak menjaga tentang bab-bab kebersihan, penyakit-penyakit kulit, penyakit yang berkaitan dengan kulat, kan, dengan ada panau, ada kurap, ada ni semua, itu semua disebabkan kecuaian dalam menjaga kebersihan. Jadi bila kita lihat dari aspek wuduk, kan, kenapa Allah letakkan basuh muka, dua tangan sampai siku, kepala dan juga dua kaki. Jadi basuh muka, tangan, kaki ni sebenarnya dia membantu membersihkan kotoran dan patogen, debu dan peluh dan juga mikroorganisma yang terkumpul. Sebab setiap hari anggota yang paling banyak kita guna ataupun anggota yang paling banyak terdedah adalah muka kita, tangan kita, kaki kita. Kalau perempuan pun sama juga, dia keluar rumah, aurat dia yang tak tertutup adalah wajah dan tangan. Jadi dia akan pegang sana, pegang sini, pergi mall, pergi pasar, pegang macam-macam, kan. Kita dah pegang semua tu, lepas tu kita ambil kuih, kita makan. Maka itulah yang kita lihat dalam Islam, kepentingan untuk kita membersihkan diri kita. Sebab tu wuduk ni 5 kali satu hari. Bayangkan itu kalau kita ambil wuduk untuk solat wajib, kan. Kalau kita
jenis suka baca Quran, suka jenis solat-solat tambahan, maka kita akan berwuduk lebih daripada 5 kali. Kita tahu wuduk ni dia menggugurkan dosa-dosa. Tapi sekarang ni kita nak lihat ijaz tasyri'i, mukjizat Al-Quran daripada syariat wuduk ni, di dunia lagi kita dah dapat dia punya kesan dia. Iaitu kita jaga kebersihan, diri kita bersih. Sampai Nabi kata apa? Kamu bayangkan kalau kamu ada bakul yang kotor, kamu pergi rendam bakul tu, kamu pergi bawa bakul tu, kamu bersihkan bakul tu 5 kali satu hari, apa akan jadi pada bakul tu? Sahabat kata, dia akan jadi bersih ya Rasulullah. Dia kata, macam tu juga apabila kamu berwuduk, kamu akan dibersihkan, kamu punya jiwa kamu, hati kamu dibersihkan. Bahkan hari ini kita lihat dari aspek saintifik, memang dia membersihkan tubuh kita daripada segala patogen dan juga mikroorganisma, virus-virus yang banyak yang kita tak nampak dengan mata kasar. Selain itu, air wuduk juga dia merangsang saluran darah kapilari dan menggalakkan aliran darah yang sihat pada anggota badan. Bila kita ambil wuduk dengan air yang sejuk, sebab tu wuduk ni kita ambil dengan air yang bukan air panas, air musyammas. Kita ambil air dengan air yang sejuk, kemudian dia akan membawa ada dia punya tindak balasnya pada tubuh badan kita. Macam tu juga apabila kita basuh muka kita kan, kita bukan sekadar simbah air kat muka kan, kita gosok muka kita masa kita ambil wuduk, kita basuh tangan, basuh kaki. Jadi proses kita gosok muka kita basuh tangan kita ni sebenarnya dekat anggota-anggota utama tubuh badan kita, dia ada titik-titik refleksologi yang utama. Yang inilah kalau kita tengok orang yang dia guna dia guna akupuncture kan, kalau kita akupuncture, perubatan secara akupuncture tu, dia akan cari nerve-nerve penting kita ni ada kat tempat wuduk semuanya. Ada di tempat wuduk. Jadi sebenarnya bila kita dah berwuduk, kita sentuh kita punya anggota tangan kita, anggota kaki kita, kita sentuh muka kita sentuh telinga kita, semua dia ada dia punya rangsangannya. Itu yang pertama, contoh pertama. Okey. Kita terus masuk kepada contoh yang kedua dalam Al-Quran. Ini paling banyak, ini paling dominan kita lihat. Al-Quran banyak menjelaskan tentang bab pemakanan. Sebab tu kita lihat Islam ni dia syumul, dia tak seperti agama-agama lain. Agama lain dia tak sedetail Al-Quran. Mana agama yang dia boleh kata sesuatu, dia kata jangan sesuatu ataupun dia kata buat sesuatu, bila kita kaji dia ada dia punya kebaikan, hikmah dia, melainkan Al-Quran, melainkan Islam. Jadi dalam bab wuduk kita dah nampak dah betapa wuduk, mandi wajib, mandi sunat kan. Dia ada aspek yang sangat besar. Subhanallah. Benda perkara yang kecil tapi ditekankan dalam Islam. Bab yang kedua, perkara yang selalu kita buat, tak pernahlah kita miss perkara ni, iaitu makan. Jadi dalam bab pemakanan ada mukjizat Al-Quran dari aspek pensyariatan bila Allah melarang makanan-makanan tertentu, bila Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan makanan-makanan tertentu. Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan perempuan, dalam bab pemakanan ni apa yang banyak? Allah banyak haramkan makanan ke atau Allah banyak halalkan makanan? Mana yang satu yang ni? Yang mana yang paling banyak? Yang halal Allah halalkan ke yang Allah haramkan? Haram sebahagian kecil saja. Yang halal tu lagi banyak. Masya Allah. Terima kasih Tuan. Betul. 100% markah. Alhamdulillah. Ya, betul. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bab makan ni, banyak ayat Allah kata makan tu, makan ni, dan Allah juga banyak sebut tentang yang Allah kata jangan makan. Tapi apa yang Allah kata tentang jangan makan ni, dia berlega benda yang sama je. Kalau kita ada satu kertas A4, kita nak tulislah kan apa yang Allah haramkan dengan apa yang Allah halalkan. Kita akan lihat apa yang Allah haramkan tak sampai separuh A4 tu. Sikit sangat yang Allah haramkan. Dan apa yang Allah haramkan, dia adalah bertujuan untuk memberikan kesihatan kepada umat Islam. Di dunia ini kita dapat sihat. Di akhirat kita dapat ganjaran atas ketaatan kita melakukan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Jadi dalam Islam bila Allah kata Allah haramkan
dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Maknanya Allah diharamkan bagi kamu makan bangkai. Kenapa Allah haram makan bangkai? Ahli saintis hari ni kaji dah kenapa bangkai tak boleh makan. Terbukti 1500 tahun dahulu bila Allah turunkan Al-Quran tak ada pun mikroskop. Tak ada pun kajian tentang apa efeknya makan bangkai ni kan. Tapi apabila Allah turunkan ayat ini, umat Islam ketika itu sami'na wa ata'na, patuh terus. Tak makan dah bangkai. Tapi apabila kita hari ni kita langgar kan, maknanya kan kita belasah je lah masuk mana-mana kedai kan, asal halal main-main pun kita masuk kan, padahal kita tahu dah kat Malaysia ni halal yang diiktiraf adalah halal JAKIM, tapi kita masuk kedai-kedai yang dia sekadar tulis no pork ataupun dia tulis halal yang halal tipu-tipu, halal yang ha lam alif lam bulat yang mana tak diiktirafkan. Boleh orang Cina boleh je kan ambil mana-mana photostat tampal je kan. Jadi maknanya di sana kita tak concern tentang apa makanan-makanan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita makan. Allah larang sebab benda tu dia bawa kesihatan pada kita. Sebab tu Allah larang. Tapi kalau kita redah je, kita makan je, maka kita akan dapat banyak kompilasi penyakit-penyakit. Seperti apa? Kita tengok macam kenapa Allah haramkan babi? Kalau kita kata kenapa Allah haramkan babi kan? Babi ni dia mengandungi macam-macam penyakit. Dia macam-macam, dan nature babi ni pun dia kotor. Walaupun dia binatang yang paling senang diternak kan. Kalau kita lihat ada kajian saya kata dia ni dengan manusia macam apa, dia punya tak jauh sangat kan, dia punya ni kan dia punya struktur apa. Tapi sebenarnya kenapa Allah haramkan babi? Kalau kata babi ni dia dekat sebab dulu pernah ada dibuat kajian percubaan ganti jantung dengan jantung babi lah, kulitnya daripada ni lah. Bahkan kita lihat dalam ubat-ubatan pun ada yang menggunakan daripada juzuk daripada babi. Tapi kita lihat daripada aspek makan benda makanan biasa ni yang kita makan, yang kita tak jaga ni, babi ni daripada segi seluruh juzuk badan dia, daripada hujung hidung dia ni sampai kat ekor ni, kalau tengok dalam gambar ni kan, daripada hujung hidung hair dia sampai dah dekat tail dia hujung ni, semua haram. Berapa banyak barang-barangan ataupun produk-produk yang boleh dibuat dengan babi. Ini adalah satu ujian. Kalau kita kata banyak betul lah produk-produk dia kan. Beli berus, beli ada kasut, beli beg, beli makanan, beli gula-gula, apa semua letak babi kan. Kata macam, kalau kita rasa macam kenapalah babi haram? Sebenarnya Allah haramkan babi ni, yang pertama dia adalah satu perintah Allah. Bila Allah perintahkan, kita tak boleh kata dan bila kita kaji memang ada reason dia. Sebab tu Ijaz Tashri' ini kita melihat bagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dahulu dikaji, diteliti oleh pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan, para intelektual. Semua ada dia punya kebaikan dia, semua ada dia punya hikmah-hikmah dia. Darah dia orang buat makanan, buat sos lah macam-macam kan. Dia mengandungi yang pertama kita lihat dia ada cacing kan. Kita tahu kan dalam babi ni dia ada cacing pita kan, yang mana masaklah dalam ketinggian api macam mana pun dia tak akan mati. Masuk dalam tubuh badan manusia, dia akan bawa penyakit yang banyak, dan dia juga ada tinggi kolesterol, tinggi lemak yang akan membawa kepada penyakit kardiovaskular dan juga virus dan bakteria. Ini dari segi fizikal babi ni. Kalau kita tengok dari aspek ahli tafsir, dalam beberapa tafsir ada menjelaskan bagaimana mereka menjelaskan kenapa Allah haramkan babi. Dia tengok dari aspek yang fizikalnya beginilah, dari aspek spiritualnya, dari aspek kenapa, dari segi aspek rohaninya kan. Kita lihat tabiat babi ni, dia ni kotor. Dia tak tidur tempat yang bersih, dia bergelumang dengan tempat yang kotor. Kat situlah tempat dia berak, situlah tempat dia makan, situlah tempat dia beranak, situlah tempat dia apa. Dan kalau kita lihat binatang-binatang yang lain,
dia binatang jantan, dia akan jaga kawanan dia akan jaga dia punya betina dia kan. Dia tak akan bagi kalau betina dia tu diganggu oleh jantan-jantan yang lain. Tapi babi tak, dia belasah je. Dia maka sifat begini, kalau kita makan binatang yang begini, dia akan dipindahkan ke dalam jiwa manusia. Jadi perangai kita akan jadi macam mirip dia lah. Kalau kita makan dia, sebab dilihat oleh ahli tafsir dari aspek spiritual dan aspek fizikalnya. Kemudian kenapa Allah haramkan bangkai? Bangkai ni bila dia mati tanpa disembelih dengan secara syarak, ikutkan sembelih secara syarak, dia mesti terputus urat marih dia dan 2 urat karotid kan, urat pernafasan makanan dia kan ada 2 ada 3 urat yang terputus. Supaya apa? Bila kita sembelih dengan cara Islam, maka akan keluarlah semua darah-darah kotor yang ada dalam badan haiwan tersebut. Macam kita tengok orang sembelih korban kan membuak-buak darah keluar. Darah yang keluar tu adalah darah-darah yang ada kemungkinan besarnya ada virus, ada bakteria dalam tubuh haiwan ni. Jadi bila kita gunakan cara sembelihan yang syar'i, maka dia membersihkan daging haiwan tu daripada darah-darah yang kotor. Tapi kalau kita makan bangkai, darah tu dia tak keluar daripada bangkai tersebut, daripada binatang tersebut, maka dia akan meresap masuk ke dalam daging-daging dia. Apabila dimakan, maka di sanalah akan adanya pembiakan bakteria, ada bakteria salmonella, ada E. coli, ada Clostridium botulinum, dan dia membawa kepada keracunan makanan. Jadi sebab tu Allah haramkan. Kemudian darah. Kenapa Allah haramkan makan darah? Sekarang ni ada inovasi. Bila kata darah tak boleh makan, dia buat secara ambil plasma darah kan. Plasma darah, maka jadilah macam meatball, fish ball yang mana dibentuk daripada plasma darah. Itu pun sama antara perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Sebab apa? Darah ni dia membawa bakteria, membawa kotoran. Darah adalah medium terbaik untuk patogen, bakteria, virus membiak. Jadi bila kita makan, dia boleh memberikan keburukan kepada mudarat pada tubuh kita. Okey, kita pindah kepada arak. Dalam banyak-banyak minuman, Allah cuma haramkan satu je, minuman arak kan. Kita nak minum air durian Belanda ke, nak minum air durian ke, nak minum air lychee ke, air tembikai ke, tak ada masalah. Semua buah-buahan dalam dunia ni, selagi dia tak bawa mudarat pada kita, kita boleh ambil. Tapi ada satu je minuman yang Allah haramkan, iaitu arak. Kenapa Allah haramkan arak? Dalam ayat Allah kata, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Hindarkanlah diri kamu daripada perkara-perkara ni, arak, judi, berhala, tenung nasib, anak panah, apa semua kan. Maka ini adalah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya arak. Kita lihat walaupun orang galak minum arak kan, orang kafir minum arak, tapi sebenarnya arak ni dia membawa banyak kemudaratan. Sebab tu wujudnya dekat negara-negara Eropah pusat pemulihan arak. Dekat negara-negara, semua negara lah saya rasa ada pusat pemulihan arak. Sebab apa? Orang yang ketagihan arak ni dia membawa kemudaratan pada diri dia. Arak memang tidak baik. InsyaAllah masuk syurga nanti kita akan minum arak di syurga, yang mana arak di syurga tak ada mudarat seperti dalam gambar ni. Arak di syurga dia tak bawa pening, dia tak bawa cakap yang bukan-bukan, dengan enaknya, dengan lazatnya. Tapi arak di dunia dia membawa kepada masalah mental, dia bawa kepada masalah fizikal, penyakit-penyakit macam-macam, membawa kepada perbalahan, pergaduhan. Sebab orang minum arak maka dia akan hilang pertimbangan, dia akan membawa kepada pelbagai jenis jenayah. Dia mungkin boleh rogol orang, dia boleh mungkin bunuh orang, dia mungkin boleh bercakap yang bukan-bukan, menjatuhkan maruah diri dia sendiri dan sebagainya. Sebab tu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan ada dia punya reason dia. Okey, kita pergi kepada contoh yang lain, bab ibadat. Kenapa Allah perintahkan umat Islam berpuasa? Kan? Berpuasa ni kan dalam ayat bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang kewajipan berpuasa bulan Ramadan 1 bulan kan, dalam surah Al-Baqarah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa sebulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Allah kata kamu berpuasa, diwajibkan berpuasa. Apa dia punya hasil outcome daripada puasa? Allah kata hasil outcome dia la'allakum tattaqun. Kamu akan jadi orang yang bertakwa. Jadi salah satu untuk mencapai tahap takwa adalah dengan kita berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan. Jadi puasa ni adalah satu ibadat yang diperkenalkan dalam Islam dah. Lama dah. Kemudian hari ni barulah kajian-kajian barat baru menemukan kebaikan berpuasa. Sebab itulah kajian barat bila dia tahu tentang kebaikan berpuasa, dia orang pun nak juga berpuasa. Tapi dia berpuasa apa? Dia berpuasa cara ijtihad mereka yang namanya intermittent fasting kan. Boleh lah kan, kita kata boleh lah. Tapi sebenarnya puasa cara yang diajarkan oleh Islam yang Rasulullah tunjukkan pada kita, itulah cara yang terbaik. Dapat pahala dan kita juga dapat kesihatan yang maksimum. Sebab tu kita lihat orang yang berpuasa ni kan, dia awet muda, dia lebih kuat, dia lebih bertenaga, dia lebih maknanya dia punya kesihatan dia optimum. Sebab apa? Sebab Allah dah kata dalam ayat yang bawah daripada ayat yang ni kan, Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata kamu berpuasa, sesungguhnya puasa itu baik untuk kamu. Allah sendiri kata khairul lakum, baik. Puasa ni bila kamu puasa dia baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, andainya kamu mengetahuinya. Jadi kan ayat in kuntum ta'lamun ni kan, Allah macam bagi kita hin-hin. Kajilah, telitilah, carilah. Sebab apa? Kalau kamu ketahuilah kebaikan yang banyak ada dalam puasa, nescaya kamu akan sentiasa berpuasa. Jadi dekat sini kita lihat bagaimana Allah tak cakap secara direct dari aspek kebaikan saintifik dia, sebab Al-Quran bukan kitab saintifik, bukan kitab sains. Jadi Allah cuma nyatakan berpuasa tu baik bagi kamu. Andainya kamu mengetahuinya. Andainya kamu mengetahuinya, tu yang buatkan kita rasa macam mendorong kita untuk apa? Untuk kenapa lebih baik bagi kamu maka inilah bila kita pakar dalam bidang-bidang tertentu, maka kita akan kajilah. Kalau kita ada kepakaran sains kan, kita kajilah kenapa puasa ni. Sebab tu kajian oleh seorang ahli saintis Jepun, dia menemui tentang proses autophagy dalam tubuh orang yang berpuasa. Sebab dalam tubuh manusia ni dia ada sel lama, sel yang dah rosak, sel lama, sel yang tua-tua, yang mana kalau dibiarkan nanti dia akan membawa kepada penuaan yang cepat kan. Tapi bila kita puasa, sel-sel ini akan makan diri dia sendiri. Dia akan makan. Maknanya dia membersihkan tubuh badan sendiri. Maknanya sel itu akan dimakan dimakan kan. Jadi boleh tengoklah tuan-tuan perempuan lepas ni, bolehlah tengok bagaimana proses autophagy ni. Kita akan lihat subhanallah. Sebab tu tubuh kita merawat diri kita sendiri. Kita merawat diri kita sendiri. Sistem tubuh kita yang rawat diri kita sendiri. Jadi bila berpuasa, ada satu proses yang berlaku pada tubuh kita. Jadi apakah puasa yang sempurna? Kita lihat puasa yang sempurna macam Rasulullah ajarkan kat kita. Puasa Ramadan 1 bulan tu wajib dah. Walaupun hari ni kita lihat ramai je kan yang tak puasa kan. Itu satu benda yang musibah besar bila kita lihat ramai yang tak puasa. Ataupun yang menunjukkan dirinya dia tak puasa walaupun dia ada uzur. Tak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya itu dari segi akhlak. Akhlak tu sebab kita lihat Islam dia bukan saja fiqh. Dia ada akhlak, dia ada akidah dia. Jadi dalam bab puasa ni, kita puasa ikut macam Rasulullah ajar lah. Kita dalam 1 bulan kita ada puasa, yang pertama kita ada puasa Isnin Khamis.
Kemudian kita ada puasa hari putih tu kan, hari putih, tiga hari putih. Memadailah kalau kita berpuasa dengan puasa-puasa yang ini. InsyaAllah kita akan sihat. Tak perlu kita puasa macam intermittent fasting 18 jam, 72 jam kan, sampai tekak kan. Jadi maknanya ikut je cara yang diajarkan dalam Islam, kita dapat pahala, kita dapat sihat di dunia. Okey, kemudian dalam bab munakahat. Saya bagi contoh sikit-sikit. Sebenarnya kalau tengok dalam bab munakahat ni banyak sangat adjust tashri'i yang kita boleh dapati, tapi sebab kita tengok sikit-sikit, nanti tuan-tuan perempuan explore sendirilah. Adjust tashri'i dalam bab pernikahan, dalam bab rumah tangga. Munakahat ni rumah tangga. Dalam bab munakahat ni macam-macam kita lihat hukum hakam dia memang banyak dalam bab munakahat. Jadi antaranya kita lihat kenapa Allah mensyariatkan bagi wanita yang diceraikan perlu menjalani iddah selama 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan dia hendaklah menunggu dan menahan dirinya daripada berkahwin lain selama 3 kali suci dari haid. Kenapa lelaki bila bercerai dia tak perlu ada iddah? Kenapa perempuan yang perlu iddah? Jadi ini pun antara perbahasan yang kalau orang yang tak faham dalam bab Islam, dia tanya kenapa lelaki tak ada iddah, perempuan ada iddah. Jadi kenapa iddah ini diwajibkan kepada para wanita? Antara dia yang pertama untuk memastikan rahim wanita itu bersih daripada kehamilan. Sebab bila bercerai ataupun yang berkahwin, yang mengandung bukan lelaki. Jadi yang mengandung itu adalah wanita. Jadi bila perceraian berlaku, dia perlu memastikan rahim dia ni bersih ke tak daripada benih suami dia. Jadi dia kena tunggu tu selama mana? Selama 3 kali suci. Sebab kadang-kadang ada juga perempuan yang dia haid tapi dalam masa sama dia juga mengandung. Kita pernah dengar kan, kalau orang tua-tua, mak-mak kita selalu sebut, saya pun pernah jumpa. Dia haid tapi dia mengandung. Sebab tu dia tak cukup dengan sekali suci, dia kena 3 kali suci. 3 kali suci tu memang confirm tak ada dah yang melekat dalam rahim wanita. Jadi apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan rahim wanita itu daripada kehamilan suami yang sebelum ni, iaitu suami yang telah menceraikan dia. Dan Allah kata apa? Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Allah kata tak halal bagi wanita-wanita ni yang telah diceraikan ni dan dia mengandung tapi dia senyap, dia rahsiakan kandungan tu, dia tak bagi tahu pada suami dia. Allah kata tak halal bagi dia, berdosa bagi dia melakukan demikian. Dan Allah kata apa? In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Kalau dia benar-benar beriman pada Allah, dia benar-benar beriman pada hari akhirat, dia pasti akan bagi tahu pada suaminya dia mengandung. Kalau dia tak bagi tahu dia mengandung, maknanya dia tak betul-betul beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Tuan-tuan puan tengok dalam ayat ni pun Allah kaitkan antara hukum fiqh dengan hukum akidah. Maknanya hukum fiqh ini dikait dengan akidah. Wanita yang dia sorokkan kehamilan dia ni macam tak beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Beriman dengan Allah dan hari akhirat kan perkara akidah kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang bila kita tengok ayat hukum tu dikaitkan dengan secara direct dengan akidah, maknanya dia satu benda yang besar. Jangan buat main-main lah. Mungkin wanita tu dia sembunyikan kehamilan dia atas mungkin banyak sebab. Mungkin dia sakit hati dengan suami dia, atau mungkin suami dia memang nakkan zuriat, lepas tu dia diceraikan dan dia mengandung, dia saja nak mengelakkan suaminya daripada tahu dia mengandung dan macam-macam. Jadi perkara ni dalam Islam jelas kena melalui iddah 3 kali suci dan wajib dia menyatakan memberitahu pada bekas suaminya bahawa dia mengandung. Kalau dia tak bagi tahu, dia tengok dari segi attitude dia salah kan, dari segi akhlaknya dia tak bermoral, dari segi hukumnya dia ni telah melanggar satu perintah Allah suruh bagi tahu apa yang ada dalam rahimnya. Dari segi
akidahnya kita lihat dia ni macam tak percaya pada Allah dan hari akhirat apabila dia menyembunyikan kehamilan dia. Kemudian sebenarnya tempoh iddah ini juga dia adalah tempoh pertimbangan untuk rujuk. Bila ada iddah maka isteri dia boleh fikir nak teruskan perkahwinan, suami pun berfikir sama-sama, dua-dua berfikir nak teruskan perkahwinan atau nak cerai terus. Apa implikasinya kalau teruskan perceraian? Apa jadi pada anak-anak? Bagaimana ni? Macam mana? Siapa nak hantar ni anak pergi sekolah? Siapa? Selama ni bagi-bagi tugas. Ini semua aku nak kena buat. Jadi maknanya di situ fikir timbang tara dengan fikir ahli keluarga yang besar semua. Maka sebenarnya tempoh 3 bulan itu adalah tempoh untuk berfikir maka dengan tempoh yang sesuai ini maka boleh jadi perkahwinan itu boleh dirujuk kembali. Dan dia memberi ruang untuk tanggungjawab syar'i untuk fikir dari aspek mengandung. Kalau dia mengandung, kalau wanita diceraikan itu dia mengandung, maka dia ada hak atas nafkah pada diri dia sampailah dia melahirkan anak, dan hak dari aspek perwarisan, nafkah anak dan sebagainya. Jadi sempurna masya-Allah ajaran Islam. Okey, kita tengok dari aspek yang lain pula antara ijaz tasyri'i. Allah kata dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Maknanya mereka bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Nabi Allah kata apa? Allah jawab, haid itu adalah adha. Qul huwa adha. Katakan Muhammad, haid itu adalah penyakit. Haid itu adalah adha, kotoran, kotor, darah kotor. Sebab tu orang kata datang bulan, datang darah kotor. Dia memang darah kotor. Maka Allah perintahkan, fa'tazilun nisa fil mahid. Maka kamu jauhkan wanita, jauhilah diri kamu daripada wanita-wanita yang haid. Ini ditujukan kepada suami-suami supaya tidak bersetubuh dengan isteri dalam keadaan haid. Maka Allah kata wala taqrabuhunna hatta yathurn. Jangan kamu dekati sehinggalah wanita-wanita ini suci daripada haidnya, dah mandi berhadas, maka fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, barulah kamu boleh mendatangi mereka. Dan Allah akhiri apa? Allah kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sukakan orang yang bertaubat dan Allah sangat suka kepada orang yang suka jaga kebersihan. Jadi dekat sini kita lihat kenapa Allah perintahkan lelaki untuk tidak mendatangi isterinya dalam keadaan haid. Apa reason dia? Kan? Kalau kita tengok agama Yahudi, dia terlalu ekstrim. Wanita yang haid dipisahkan, dikeluarkan daripada rumah sebab bagi dia najis. Nanti apa yang dia pegang jadi najis kena buang. Sebab dalam syariat Yahudi, najis tak boleh dicuci, dibasuh macam dalam syariat Nabi Muhammad. Syariat dia kena buang. Kalau syariat kalau kita lihat hari ni, di sebenarnya syariat yang dah terpesong daripada ajaran sebenar Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pandai-pandai buat. Maka antaranya yang Yahudi ni dia terus keluarkan wanita daripada rumah, tak kasih bergaul. Mungkin dia duduk dekat mana, dekat store ke dekat mana, tapi dia tak akan berikan masuk bergaul dengan keluarga dalam rumah, tak bagi duduk sofa, tak bagi ini. Kalau yang agama Kristian, dia tak seperti Yahudi, dia belasah aja. Wanita haid pun dia gauli juga. Jadi datang Islam tengah-tengah, yang mana Allah kata tak adalah sampai macam Yahudi yang tak boleh sentuh, tak boleh letak, tak boleh bergaul sama, tak boleh ni. Nabi pun ajar Aisyah haid. Rasulullah pernah cium Aisyah dalam keadaan haid. Mana kita boleh lakukan apa-apa yang kita lakukan kepada isteri-isteri wanita ni kecuali persetubuhan. Itu saja yang dilarang dalam ayat ini. Kenapa? Maka kita lihatlah daripada aspek saintifiknya, sebenarnya bila berlaku persetubuhan dalam keadaan haid, maka hubungan seksual yang terjadi semasa haid, sperma mungkin masuk ke dalam saluran darah melalui tempat yang berdarah di dinding rahim. Apabila sperma masuk ke dalam darah wanita, sistem imun wanita akan membentuk antibodi terhadap sperma tersebut. Ini boleh menyebabkan keguguran dan ketidaksuburan di masa depan kerana adanya antibodi tersebut.
Maknanya darah haid tu kan, bila dalam keadaan darah haid, bila masuk sperma, maka ketika tu mereka tubuh badan kita anggap sperma itu adalah sebagai satu benda asing yang tak boleh tak sepatutnya ada. Maka apa implikasi dia? Kalau wanita tu dalam keadaan dah tak haid pun, bila masuk sperma dalam rahim, maka tubuh wanita akan kata ini adalah benda asing. Jadi dia akan membawa kepada kemandulan dan dia juga boleh bawa kepada keguguran. Kemudian ini dari aspek sains. Kemudian dari aspek risiko jangkitan penyakit, kita tahu bahawa itu darah kotor. Haid itu Allah dah kata adza, kotor. Jadi bila kotor, maka dia akan membawa kepada penyebaran bakteria dan virus kepada dua-dua belah pihak. Dia akan meningkatkan penyakit kelamin lah. Penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit kelamin. Dan dari satu faktor yang lain juga, kita lihat wanita yang dalam keadaan haid, emosi dia sedang menurun. Dia sedang keadaan emosi, dia rasa penat, dia rasa letih, dia rasa sakit. Jadi dia tak selesa. Jadi dia membawa kepada sebaiknya rehatlah. Jadi sebab tu Islam, subhanallah, dia menjaga semua aspek, wanitanya, makanannya, bersihnya, kanak-kanaknya, semua macam-macam. Okey, ejas tasyri'i yang lain masa kita menggunakan had adalah berkaitan dengan bab muamalat pula, bab jual beli. Kita tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan perempuan, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat yang ceritakan tentang bab muamalat, tentang jual beli, tentang muamalat. Ini concernnya kat sini bab hutang. Hutang ni sampai sekarang kan kita berhutang. Bank pun sentiasa offer kita macam-macam hutang kan. Hutang peribadi, hutang perniagaan, hutang kenderaan, hutang rumah, hutang pendidikan, macam-macam hutang. Tapi Allah dah ajar dah. Bila turun dia ayat ni, seolah-olah Allah dah bina satu bank yang paling sempurna. Bank yang mana bila berhutang jangan ada unsur riba. Sebab kita tahu orang berhutang adalah orang yang terdesak. Tapi bila kita bagi dia pinjam hutang dengan kita bagi tempoh tertentu, tapi kita bagi interest, kita letakkan interest pada jumlah hutang yang kita berikan, itu satu tindakan penganiayaan. Sebab apa? Orang berhutang, dia terdesak, dia tak mampu. Orang yang dia perlu rumah tapi dia tak mampu untuk bina rumah dalam dengan sekaligus. Sepatutnya hutang itu dalam ayat 282 ni banyak diceritakan. Kena ada setiap hutang yang dilakukan mesti ada transaksi catatan, mesti ditulis. Mesti ditulis oleh siapa? Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hendaklah dicatat. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Kena panggil pencatat yang adil, yang mana dia catat betul. Hari ni dia bayar 500. Hari ni dia bayar 300. Maknanya dia tak boleh tipu dalam catatan. Dia kena cari orang yang adil. Dan orang yang mencatat ni dia kena datang bila dipanggil untuk mencatat segala transaksi. Dan Allah kata jangan jangan kamu menipu dalam catatan tu, walaupun orang tu datang untuk bayar jumlah yang sikit, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh juga memudaratkan kepada pencatat itu. Asyik-asyik panggil. Tonton kaji ayat ni, buka tafsir, kaji ayat ni. Lepas tu Allah kata kena disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki. Kalau tak mampu 2 orang saksi lelaki, tak ada, ambil 1 lelaki, 2 perempuan. Kenapa 2 perempuan? Allah bagi tahu dia punya reason dia. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau satu tak ingat, seorang lagi tolong peringatkan. Maka dekat sinilah adanya tentang syariat kenapa kesaksian wanita 2 berbanding 1 lelaki. Dia ada dia punya hikmah dia. Walaupun kita tengok sisters in Islam hari ni kata
tak sepatutnya saksi tu dua apa tu satu nisbah dua kan untuk perempuan. Dia kata sekarang perempuan cerdik. Dia bukan dilihat dari aspek cerdik kesaksian ni. Dia dilihat dari aspek biologi, tabiat penciptaan wanita tu sendiri. Dalam tafsir banyak menjelaskan tentangnya. Jadi dekat sini kita kena faham kenapa kesaksian wanita itu dua bagi nisbah, satu lelaki. Kemudian apa-apa yang melibatkan transaksi yang bayaran secara tertangguh mesti dicatat. Kalau bayaran secara cash tunai tak perlu dicatat. Dekat sini kita lihat sebenarnya kalau kita faham ayat ni, sebenarnya dalam bab hutang ni, bila orang meminjamkan duit kepada seseorang dengan tanpa mengambil riba, mengambil keuntungan, sebenarnya itulah timbal balik kasih sayang antara si pemberi hutang dan yang menerima hutang tersebut. Maka orang yang dapat hutang tu dia akan mendoakan kepada orang yang memberi hutang, dan orang yang memberi hutang dia mendapat pahala. Sebab apa? Dia memberi dia memudahkan urusan dan hajat seseorang. Kalau dia tangguh bayar kan, kata sepatutnya dah sepatutnya bayar kan, tapi dia orang yang berhutang tu minta izin supaya tangguhkan lagi, maka setiap tempoh waktu yang diberikan penangguhan tu, dia akan mendapati ganjaran pahala yang Allah catatkan padanya pada setiap hari diberikan penangguhan tersebut. Subhanallah, banyak. Maknanya dalam masa yang sama kita tak perasan ada pahala masuk bila kita tangguhkan orang yang hutang pada kita. Okey, contoh yang lain. Sikit lagi, ada 2 minit lagi tentang bab qisas. Bab qisas ni bab tentang hukuman-hukuman ni adalah jinayat kan, hudud, qisas, ini semua adalah hukum hakam berkaitan dengan jenayah. Yang mana ada jenayah-jenayah tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah perintahkan dia punya bentuk hukuman dia dekat dunia. Orang yang berzina mesti, yang belum kahwin disebat 100 kali sebatan. Yang dah kahwin direjam sampai mati. Orang yang mencuri potong tangan. Orang bunuh orang bunuh balik. Kenapa orang yang bunuh orang bunuh balik? Sedangkan kita tengok undang-undang dunia hari ni ke arah memansuhkan hukuman mati. Sedangkan dalam Islam, mati tu kalau orang tu bunuh orang, hukumnya bunuh balik. Bunuh balik. Dan dalam ayat Al-Quran bila Allah kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Tengok hujung dia sama macam ayat puasa tadi. Allah kata dalam menjalankan hukum qisas. Hukum qisas ni hukum balas balik. Bunuh balas bunuh. Patahkan hidung kawan tu, patahkan balik hidung kawan tu balik. Dia patahkan tangan dia balik. Tapi kita tak boleh buat dekat Malaysia, kita tak boleh buat sebab kita tak ada undang-undang hudud. Undang-undang hudud ni dia boleh dijalankan di bawah seliaan daripada hakim. Dia tak boleh kita pergi rumah orang tu kita bunuh balik. Lepas tu kita kata kita buat hudud. Maka itu tak sah. Dia perlu dilakukan depan pengadilan. Jadi Allah kata dalam ayat ni bila kamu jalankan qisas, dia ada hayatun. Hayatun ni maknanya bila bunuh balas bunuh, di situ ada kehidupan. Sebab apa kehidupan? Bayangkan bila pembunuh tu hukumannya dibunuh, maka orang masyarakat akan rasa lega. Sebab apa? Pembunuh tu dah mati. Tapi bayangkan kalau pembunuh yang bunuh tu dia tak dihukum mati, kemudian dia keluar daripada penjara, dia duduk dekat taman kita. Macam mana perasaan kita yang duduk setaman dengan orang yang pembunuh? Hidup kita jadi tak tenteram, tak tenang, tak hidup. Hidup kita tak hidup. Jadi Allah kata bila kamu buat qisas, mati balas mati, kamu akan hidup, kamu akan rasa sejahtera, kita akan rasa kita terbebas daripada penjenayah yang brutal ni. Dan Allah kata hanya orang ulil albab saja yang memahami perkara ini. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila kita implementkan hukum ini, maka kita akan jadi orang yang bertakwa. Okey, ini contoh dalam bab akhlak. Dalam bab akhlak ni boleh tengok dalam surah Al-Hujurat pun banyak. Dalam bab-bab surah-surah yang lain dalam Al-Quran pun banyak cerita tentang bab akhlak. Tapi dalam bab akhlak ni saya nak sentuh sini bab qazaf. Qazaf ni apa? Menuduh. Mana-mana orang menuduh mana-mana lelaki atau mana-mana perempuan melakukan zina tanpa ada sebarang saksi, sebarang bukti, maka dia kena sebat 80 kali sebatan.
Itu hukuman pertama dia. Kena sebat 80 kali sebatan. Tidak diterima kesaksian dia. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dah tak boleh dah diterima kesaksiannya. Wa ulaika humul fasikun. Label yang ketiga Allah kata mereka ni orang fasik. Ni bahaya jaga mulut. Jangan kita senang-senang kita kata perempuan tu dah ditebuk tupai. Maknanya kita menuduh dengan tuduhan zina pada seseorang. Jadi kalau ikut undang-undang Islam kena sebat 80 kali sebatan, dah tak diterima dah dia punya kesaksian dan dia ni dilabelkan sebagai orang yang fasik. Melainkan jika dia bertaubat. Jadi sebab tu sebab apa hukum ni keras? Sebab dia melibatkan masyarakat. Masyarakat akan jadi huru-hara kalau ramai orang yang suka qazaf, suka bawa cerita menuduh orang-orang yang baik sebagai melakukan zina. Ini bab politik pun ada juga dan saya terus kepada kesimpulan dah habis dah masa. Jadi kita lihat dengan contoh-contoh yang sikit sebanyak ni, kita lihat bagaimana Ijaz Tashri'i ini dia membuktikan semua hukum yang Allah perintahkan pada kita semua ada rahsia dan hikmah yang luar biasa. Cuma diri kita je, kita nak explore, nak kaji atau tak kaji. Dan sebenarnya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perintahkan, dia melampaui kemampuan akal manusia untuk cipta undang-undang yang terbaik seperti Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, syariatkan kepada kita. Mungkin ada sampai sekarang kita tak tahu apa hikmahnya, tapi percayalah pasti ada hikmah di sebalik semua perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Wallahu alam, sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.